Sial tempat. Yang kau cakap kedai makan tu tepi road je kan? Yang kau masuk tempat gini, aku tak rasa lah siul ada kedai makan. Relax lah Pi. Sebelum makan, kita boleh adventure dulu apa. Siap je. Kau jangan macam-macam siaman. Nak makan je Syul. Ni nak main adventure bagai not my thing Syul. Okay Pi, sebelum aku nak cakap kau kan, sebelum kita masuk, sebenarnya kan, kau masih ingat tak aku pernah cakap kau, aku datang solo adventure satu tempat ni. That time Brozan buat live, terus aku datang seorang. Aku nak ajak kau tapi that time kau ada masalah, terus aku turun seorang. Sinilah Pi. Kau nak pergi, kau pergilah. Yang kau ajak aku kenapa? Aku dah lama lah Syul tak layan benda-benda gini. Adalah banyak persoalan lah Pi aku nak tanya. Pasal aku nak bawa engkau datang sini, datuk kau menilaikan. Ada question aku nak tanya kau. Jangan cakap engkau je, viewer aku pun nak tahu juga. Perasaan aku ni lain tau. Datang sini lain, serius. Dia macam memanggil aku, Sapi. Memanggil aku. Banyaklah kau yang memanggil. Habis ni kau nak pergi situ lah. Alah. Aduh. Alamak. Habis kedai. Okay, lepas tu pergi makan ni sekejap je tau. Sekejap Bi. Kedai tu kat luar je Pi. Kedai uncle kat luar. Diorang tutup lambat lagi Pi. Relax. Okay, kita sampai Pi, nampak. Kita dah sampai. Kita park dulu Pi. Kita park habis Syul aku. Dah lama aku dah tak layan benda-benda ni semua. Okay, Pi. Kita park dulu. Aduh. Sekejap je Pi. Dah ni kita makan lah. Banyak soalan aku nak tanya kau ni Pi. Nanti kau ready je. Kau ikut aku je. Banyaklah kau yang soal aku kenapa. Ni tempat pun aku tak tahu kan nak soal aku. Okay Pi, let's go. Karaoke lagi saya ada orang Saman. Ada Pi. Tinggal kita tengah rekod apa? Siap je. Dalam kau bikin konten out of me Kau rekod aku tengah ni tau. Tengah berasap. Boleh sekali-sekala lah. Dah berapa lama tak buat konten. Sekejap. Ni untuk engkau. Tak ada kerja ni apa? Lampu suluh lah, jadi kau nampak. Siap lampu macam ni pun aku tak nampak man. Nah. Mic. Alamak, kau kalau rekod ni aku tengah berasap tau Jaga-jaga Mic. Lampu tu kau jangan shine kat aku lah ni macam tak sekejap je man. Cuma sekejap. Aduh. Tak ada pasal lah kau ni. Mana jalan dia ni? Nanti sini. Sini, jalan sini, depan ni. Kau cakap kiri kanan? Okey. Kanan? Kau ikut ke kiri. Sembawang lah, satu dia tulis sembawang. Sembawang lah. Kiri. Kiri Sini. Kiri. Sini? Sini, tempat gelap ni Bi. Ada jalan ke? Ada. Sibuk lampu asal kau bawa lampu ni saya. Kau bawa spotlight besar. Aku tengok pokok je depan. Ni sebelah kiri ni. Kiri lagi? Tak ada lubang lah man. Jalan terus. Pokok saya ni semua. Pasal ni aku dah park sampai ke belakang. Tak ada orang besok. Pi sini. Kanan? Sini. Sialah ni hutan zaman. Sekejap. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan aku lindungilah aku dan abangku ini. Ya Allah. Aku mohon perlindungan-Mu. Kau lah Maha Pelindung, Maha Penyelamat. Ya Allah. Lindungilah aku dari gangguan, apa-apa gangguan ya Allah, binatang ataupun makhluk-makhluk yang mengganggu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Man, ingat mana? Baca doa sebelum masuk. Kau jangan ikut orang cakap macam korang nak cari hantu. Baca buat apa? Yang nak cari hantu kau. Aku datang sini bukan nak cari hantu. Kita minta perlindungan je. Sebab apa? Aku takut man. Binatang apa ke. Kau jalan dulu. Aku bawa kau jalan lah. Kau jalan belakang Aku belakang. Kau hati-hati Okey, aku ikut je. Aku tarik beg kau. Kau jangan tarik aku sudah. Aku jalan. Kau tengok bawah ni Bawah ni ada pipe Ada longkang belakang aku. Ada pipe. Pi. Kau ingat lagi tak Pi? Sikit hari aku pernah cakap kau, aku turun satu tempat seorang. Ni tempat dia Pi. Tempat mana? Ni tempat dia. Syah ada semut lah. Semut Ni tempat dia Pi.
Tempat dia sini Pi Dia punya rasa lain tapi. Duduk. Tengok. Lain ni rasa dia. Tak apa. Ini bukan rasa apa ni kaki tersandung-sandung tu ni. Ni kau kena baik-baik nampak. Ada kayu, ada pipe. Okey. Sumpah saya tak nampak apa-apa aku je ni. tunjuk kau Ini kalau dia beratas kan. Kau akan nampak kat bawah yang kita akan turun nanti. Batu ni. Ni batu kau nampak bawah. Ni jamban. Ni bunker bunker yang sikit hari yang diorang semua start. Astagfirullahalazim. Yang kau datang sini kenapa siul? Tempat-tempat macam gini yang korang nak pergi. Korang suka cari penyakit kat sini? Tak ada. Aku sebenarnya that time aku tertarik bila aku tengok Brozan buat live kan. That time aku tengah dalam live tapi. Selepas dia dah buat uji nyali seorang, aku turun sini. Habis korang turun daripada sini? Tak, aku turun seorang Tak turun sini, aku tunjuk kau je. Jadi kau tahu bila kau dah turun bawah nanti kau tahu. Aku ingat korang Rambo suruh turun sini. Aku turun seorang Okay, lek. Pasal by that time aku sampai pun Brozan pun dah balik dah, if I'm not wrong. Jadi okay, slowly kita tengah turun slope tau. Mana? Ni slope? Okay, aku that time bila aku sampai kan, ni lampu yang aku gunakan masuk. Lampu apa? Lampu yang kau pegang ni. Yang aku pegang. Aku tak ada torchlight. Jadi bila aku masuk seorang sini seriously aku tak boleh nampak, tempat gelap kan. Aku pusing-pusing. And obviously aku rasa kat atas ni macam ada benda terbang tapi. Benda terbang. Then yang paling aku ingat lagi kan, aku ada dengar tau bunyi pintu terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Dari sini? Yes, bunyi kat sini. Tapi aku kat sana That time kau kat sebelah depan lah. Yes. Jadi aku dengar tau benda tu bunyi dari sini. Itu yang buat aku datang. Aku pusing sini. Waktu tu engkau seorang? Aku seorang Kau dah buang terbiat datang sini seorang buat apa? Pasal lah. Engkau suka ikut orang-orang yang bikin seorang ni semua KP. Then bila aku datang, this is what I find. The same place yang Brozan share. Ni lah. Jadi bunyi gate tu actually, aku tak tahu kalau is it the same gate yang berbunyi tu. Aku tak nampak benda. Apa benda ni? Ni bunker Apa? Ada pintu? Ada pintu bawah ni. Ini kau kena turun bawah tapi. Siul lah lubang lah sini. Serius aku tak nampak tadi. Ni kalau engkau tak tunjuk aku terus termasuk. Jadi nak turun dia susah Serius diorang tak tutup benda ni Diorang tak tutup Saya dah tutup open pula Then one more thing kan, yang aku rasa that time sebelum aku masuk. Aku tak tahu kalau kau boleh rasa bila aku nak masuk kan, aku punya jantung a bit, dia punya beating quite fast tau. And at the same time aku rasa macam ada energy kat dalam sana yang buat aku rasa macam aku punya heart being compressed tau. Kau tahu tak dia punya rasa macam kau dalam bilik, habis ramai orang kat dalam bilik, tak ada air, tak cukup air. Gitu rasa dia punya energy dia from here. Daripada sini. Okay, kita try ni masuk. Tapi kau boleh kau kena look for your footstep tau. Masuk Masuk aku dah turun ni. Siap Kau macam penakut je Bukan ke dulu kau pun pernah buat paranormal, kau pun pernah buat night walk dulu, adventure dulu ni time adventure kan kau buat. Man, tu pasal namanya dulu man. Dulu memang betul aku belajar, memang kata orang tu pergi berubat. Tapi tu dulu, sekarang aku dah deactivate diri aku dalam dunia tu. Adalah sebab-sebabnya. Nanti aku share dengan kau lah. Tapi kau serius lah nak masuk? Boleh lah. Kau dah rasa saja aku nak kau rasa dia punya feel lah. Is it kau punya feeling tu the same macam aku punya feeling ke tidak? Feeling confirm ada man. Nanti aku share dengan kau. Kenapa feeling confirm ada? Nanti aku share dengan kau. Sekarang kau dah feel belum? Slowly. Kau dah feel belum? Kau dah feel belum sekarang? Aku dah feel. Aku nak masuk dalam ni. Kalau kau dah feel, kau tunggu sekejap. Aku tak nampak. Ni lubang ni. Soal nasib baik aku tak jalan terus ni. Kau tunggu. Aku nak kena pegang beg kau. Sulah ni tangga tu.
Siap. Ini tangga ke? Apa siap? Dia sebenarnya tangga. Okay, go. Aku boleh pegang Tapi tembok? ini dah tak ada tangga Ini kau nak kena, senang cakap, kau duduk, dah tu kau drop kaki kau. Okey, kau pegangkan aku ni. Kau pegangkan aku. Kau video kau tunjuk aku tengok. Kau tahu kan kaki aku ni tempang. Bukan aku boleh turun suka-suka. Kau dah Okey. tahu. Kau tengok Oh, dia langkah besar dia macam kau kena macam dive kaki kau Okey, kamera ni kasih kat aku. ni langkah besar Okey dia. Ni pegang, terus loncat ke bawah. Okey, kejap. Okey, alright. Boleh kan? Dah flat, lantai flat. Ui. Saya ni salah orang sangka bawa man. Si potek ke bawa. Saya ni pintu besi Zul. Ini aku cakap kau Pi. Tapi aku tak tahu dia ni benda tak pusing Pi, tapi asal dia boleh bunyi. Kau faham tak? Pintu ni yang kau dengar. Aku depan-depan gini aku boleh nampak. Tapi kalau jauh aku dah tak nampak Zul, gelap Zul. Ini bahaya tau. Pasal ini aku rasa batu dia dah tak kuat jatuh So aku expected in future pun it will happen the same thing juga kat sini. Ni apa? Ni sama, dia ada second bunker kat sebelah sini. Tapi ni aku tak boleh masuk lagi. Tengok. Habis kau tak boleh masuk, yang kau nak masuk kenapa? Aku tak boleh masuk. Tak boleh masuk, jangan masuk lah. Jadi aku tak masuk lah. Okey. Jangan masuk. Kau masuk kita Cari tempat lagi lebih selamat. Tapi serius Api. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillahi solihin. Lupa aku nak beri salam tadi. Ni tempat jadi bahan. Boleh pula orang keluar masuk Heran sih. Alah. Tadi aku ada tunjuk kau tak? Yang tempat atas tadi. Yang tengok ni lah. Kau masuk. Jangan terantuk tembok Zul aku. Tak ada lubang Tak ada. Sebelah kiri je. Kau tengok atas. Tadi kan? Ni atas tadi. Yes. Okey, habis? Jadi sebelah kiri ni, kau tengok. Pada kiri. Ni apa ni? Storeroom. Jamban Pi. Siap boleh berak cuba kat sini. Jamban, lubang jamban. Kau tengok. Jadi aku rasa apa tau? Kalau ada lubang jamban mesti ada air apa Betul. Mungkin dulu ni tempat ada orang pas air ke? Taklah, mungkin dulu orang buang air besar tak cebok kot. Tapi atas ni mungkin untuk orang pas-pas ration turun bawah sini Tu pasal ataupun ventilation Okey. Dia kirakan yang kita masuk tu dia setakat sampai sini je. Tak nampak saya aku Tapi macam apa kau rasa nanti kita share kat luar Sampai situ sampai ujung tu je kan? Kau nak try masuk sebelah kiri? Masuk sebelah kiri? Tapi kau kena selit Aku tak boleh, kau boleh. Aku bukan takut apa man, aku takut binatang. Tak, insya-Allah tak ada. Binatang spider dah cukup takut pun. Dengan mata tak nampak ni. Tak nampak benda tu. Kau tengok sebelah kiri kau. Sebelah kiri. Sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Kau masuk. Okey. Kepala kau masuk sana depan. Kau tengok sebelah kanan. Dia sama juga. Oh, dia banyak kayu-kayu lah man. Kayu-kayu dah runtuh. Yang kau masukkan kamera, kau tunjuk dalam. Tak payah masuk lah, bahaya lah. Kau tunjuk kamera. Tunjuk kamera, masuk dalam. Hopefully nampak lah. Cahaya. Nampak. Aku ada spotlight. Spotlight nampak. Juga. Dia ada sampai ujung Dia sampai ujung juga sana. Tapi tak ada apa, tak ada bilik-bilik apa lah. Tak. Alah, okay dah nampak gitu sudahlah. Okey, pergi sana. Aduh. Okay, kau try duduk sana, kau try rasakan suasana dia macam mana pada diri kau. Aku kongsi sikit dengan kau pasal rasa. Mari sini. Kau join sekali.
Kata dia tadi aku kentut-kentut. Aku kentut-kentut tau. Sedawa, kentut. Okey. Apa kau nak tanya? Apa kau rasa bila kau masuk sini? Adakah rasa dia seperti apa yang kau rasakan? Apa kata kau bilang apa yang kau rasa? Apa aku rasa sebelum aku masuk kan, dia punya energy tu macam kau rasa rimas, macam jantung kau macam being compressed itu, macam senang cakap tak ada air. Sebelum masuk tadi. Sebelum masuk kau dah rasa lah. Yes. Yang tadi kau pun rasa? Tadi Kau rasa? Tadi dia tak sangat Tak sangat. Yang Tempoh hari sikit kau hari datang aku masuk rasa. seorang tu aku rasa. Okey. Aku kongsi dengan kau Tapi aku kongsi general lah supaya at least general orang-orang faham lah. Sebab nanti orang bilang aku macam faham pula kan. Jadi sedikit sebanyak aku kongsi pendapat aku atas pengongsian yang apa yang aku tahu. Kalau kau nak tahu, aku biasa tengok dalam paranormal ataupun network yang diorang bikin, diorang bilang rasa ni rasa tu. Sebenarnya semua manusia akan dapat merasa. Pasti merasa. Kalau kita tak nampak, tapi pasti kau merasa. Okey, kenapa? Pasal dunia kita, alam kita, mana kita ni, manusia. Dengan alam raib ni, kita berbeza alam. Dan kita pun berbeza tenaga. Kita ada tenaga tau mana? Manusia kita ada tenaga. Diorang pun ada tenaga. Energy. Okay? They are just energy. Okay? Jadi, apa yang kau rasa tu man, kita tak nampak, tapi kita boleh merasakan. Macam api, macam angin. Kita tak nampak. Kita tak nampak angin, tapi kita dapat merasakan angin tu. Itu rasa yang kita manusia selalu rasa kalau ada kehadiran makhluk-makhluk. So, makhluk-makhluk ni man, diorang ada energy yang kuat. Kita ni pun ada energy yang kuat sebenarnya. Cuma bezanya, energy diorang dengan energy kita berlawan man. Energy diorang buat melawan dengan kita, nanti kadang-kadang kau perasan, kalau kau perasan orang tersedawa, diorang kentut, buang angin, rasa nak terkencing, diorang rasa mabuk, pitam, rasa macam duduk tak boleh nafas, panas. Ini angkara tenaga entiti yang ada mendekati dia tu, dah mendekat berlawan. Dia macam ibarat macam api dekat dengan kau terasa. Betul tak? Kau terasa, sialah, efek lagi dekat, lagi panas. Sama macam diorang punya tenaga dengan kita berlawan man. Kata orang tu kita walaupun mata tak nampak, tapi kita rasa macam kadang-kadang lemah. Itu tak boleh main-main lah kalau untuk orang yang lemah semangat. Untuk orang yang kata orang tu lagi-lagi yang takut ni semua tenaga diorang confirm kalah. Dia bukan pasal siapa hebat ke siapa tak hebat, because kita tak boleh main-main tau. Benda-benda ni semua diorang macam sekarang ni man, kau tanya apa rasa, kau percaya tak aku bilang kau? Ramai yang ada kat sini. Sebenarnya ramai yang ada kat sini. Ramai apa? Ramai makhluk jin. Dia bukan cakap hantu apa ke Jepun apa ke daripada dulu punya berita, bukan. Tempat yang kosong. Ini aku tengok tadi kau bawa masuk, terang-terang dalam hutan. Dalam hutan Dalam hutan lah ni. Ini kawasan hutan. Sebab aku tak nampak. Okay, obviously aku tengok dengan pokok-pokok, aku rasa pokok-pokok ni semua, ini mesti dalam hutan. Dah dalam hutan, bangka ni pula terletak tengah-tengah hutan. Tempat yang tidak dihuni, inilah tempat dorang man. Kita ni datang tempat dorang. Obviously lah kita dapat rasa dorang. Dan dorang pasti akan dapat rasa kita sebelum kita masuk lagi. Dorang dah tahu, alamak, ada mamak kepo ke sini. Siapa saya ni datang? Ni siapa sini nak tahu? Dorang dah tahu dulu teman. Jadi, sekarang ni dalam kita tengah berbual ni, ramai tengah perhatikan kita. Mata kita ni dihijabkan tapi tak nampak. Tapi memang dapat rasa. Cuma aku kata orang tu, macam kau nak suruh macam ada orang kan nampak kan, scan. Tak payah scan sebenarnya, kau dah dapat merasakan. Orang yang tak dah tahu scan pun boleh rasa. Cuma gitulah, kita tak boleh main-main. Sebab kita tak tahu lain badan, lain orang. Kita punya tenaga tak dapat menerima. Kita lemah, kita boleh pingsan. Itu yang ada kalanya orang yang lemah hati tu, diorang boleh sampai kerasukan. Tak boleh main-main lah. Jadi kalau kau tanya aku apa rasa, memanglah belum masuk dah rasa man. Aku belum masuk je aku dah terkentut-kentut kat luar tadi. Cuma engkau je yang tak dengar. Cuma engkau pun tak bau sebab kentut aku tak bau. Tapi macam aku cakap dengan kau, aku ada tengok satu live ni
Seperti satu orang ni menyebut soal roh. Senang cakap, roh yang penasaran, yang roh yang tertinggal di dalam tempat ni. Kira Betul ke orang kalau dah mati, roh dia boleh tak pergi ke alam roh? Dia stay kat sini. Okey Man, aku just kongsi pendapat aku lah. Sebab lain orang, lain pendapat, lain orang, lain pengetahuan. Aku tak boleh cakap engkau punya betul, aku punya betul dengan yang salah. Tak. Aku cuma kongsikan pendapat aku je. Yang aku faham, roh. Okey, setiap yang hidup, Allah bilang kalau the moment dia dah tarikkan roh dia, dah seseorang tu dah tarik pup, dia mengambil balik roh tu. Boom, bukan dah dihijabkan. Roh yang arwah tu terus dihijabkan dengan dunia. Dah dipisahkan. Tak boleh dia nak datang sini curi ke, tak boleh. Nak tengok ke, alamak, roh tu macam roh kau dengan roh aku kita kalau Allah dah tarik je, kita dah tak boleh curi bini aku dengan siapa lagi, alamak anak-anak aku macam mana, tak boleh taman. Langsung dihijab, kita terus close. Kau tak boleh curi, tak boleh dapat information. Itu roh. Yang aku faham, Allah akan ambil balik. Itu roh. Kalau maksud kau itulah roh dia. Tapi selain roh Man, ada macam-macam lagi Man. Dalam diri kita ni, bukan saja roh keluar terus everything, no. Ada juga yang tertinggal dalam diri kita. Itu pasal macam padaku, ada orang yang macam cakap roh penasaran ataupun mati terkilan ataupun dibunuh. Betul, sebenarnya tak payah nak dibunuh pun. Padaku, pendapat aku, roh-roh yang biasa pun macam mati biasa pun bukan, diorang tetap akan ambil, sebab yang tertinggal tu bukan roh. Yang tertinggal tu bukan roh. Kata orang tu yang tertinggal tu adalah korin, si arwah tu. Korin tu is another macam, dia serupa macam kita. Okay, korin tu ibarat macam aku, as general aku macam jin atau setan diri kita lah. Dia serupa macam kita. Serupa macam kita, perangai sama macam kita. Karakter semua macam kita. Jadi kadang-kadang aku terperasan arwah je ni, itu korin. Itu bukan arwahnya. Itu bukan roh yang telah diambil Allah. Bukan. Itu adalah korinnya. Pasti. Jadi korin ni semua tak mati. Kau jangan salah fahaman. Setiap bila kita meninggal, ni pengetahuan aku aku kongsi je. You can agree to disagree dalam komen. Jadi kalau kita meninggal ni, roh kita diambil, korin kita tertinggal. Dan roh korin kita tu yang serupa macam kita tu, berperangai macam kita tu, dia tak mati. Dia tak mati. Dia masih ada di alam ni. Itulah yang tertinggal, yang kau orang nampak bersemacam yang ada orang bilang hantu, ada orang bilang ini. Yang betul, merupa-rupalah, bermacam-macam. Jadi bukanlah, pada aku itu bukan arwah-arwahnya lah. Pada aku itu korin-korin diorang. Memanglah rupa dia macam dia. Kalau kau nampak hantu Jepun lah. Kalau kau nampak hantu British, hantu British lah. Itu korin-korin dia. Dan kata orang tu dia serupa kan. Itu pendapat aku Man. Okay, baru aku faham lah Jadi Yes. tu je aku nak tahulah Jadi diorang ni Man, kalau dalam cakap bangsa macam korin-korin ni, diorang berbangsa jin. Dengar diorang berbangsa jin. Jin ni macam mana pun diorang, jin ni dia sifat dia penipu. Ni diorang dengar tau, aku berbual ni diorang dengar tau. Diorang pun nak dengar juga. Tapi kata orang tu, kadang-kadang diorang kalau tak happy ke apa, diorang yang mischievous ataupun diorang terkena jin-jin ni, diorang ada level diorang. Ada yang macam kita lah, kita manusia ada level kan. Ada yang handal, ada yang tak handal, ada yang penakut, ada yang kata orang tu, syallah dia boleh bikin ni orang luar biasa. Jin pun macam gitu. Diorang ada level yang kata orang tu, alah biasa-biasa, yang aku gelarkan bangla. Tapi kalau ada yang bersemacam diorang berilmu punya, diorang boleh buat ni, boleh buat tu, diorang mampu mengganggu kita, diorang mampu menyentuh kita, diorang mampu maksud bersemacam menyuarakan, menimbulkan diri. Yes. Aku macam ada dengar suara sorry. Aku dengar macam orang Okay. tak apa, kau berbual dulu. Kalau dengar bab-bab dengan suara satu, aku kongsi je dulu. Diorang memang akan keluarkan. Macam contoh kadang-kadang kau whistle, diorang boleh whistle balik ke, diorang boleh sebut nama kau. Tapi masalahnya selalunya kau je yang boleh dengar.
Kalau selalunya lah. Tapi kalau ramai yang boleh dengar, itu aku kurang pastilah. Tapi kalau kau nak cakap pasal suara, tak payahkan diorang bersuara. Kalau untuk akulah, untuk yang aku perasan, kalau untuk yang video yang tengah, viewers yang tengok, untuk viewers kau yang tengok ni sekarang menonton, kalau betul-betul korang boleh nampak, korang boleh nampak. Korang dah boleh nampak. Dia memang ada kat sini. Ada man. Sini memang ada. Dia bukan satu man, ramai. Kenapa kau bilang kau rasa sampai kau punya jantung macam kena kompres? Pasal tadi aku berbual pasal tenaga kan? Tenaga kita berlawan. Tenaga kita berbeza dan berlawan. Kau cuba bayangkan, ini tenaga lebih 10 melawan kau seorang. Kau rasa macam mana? Itu sebabnya kenapa kau rasa macam kompres. Aku rasa macam rimas lah. Kau rasa macam kau tersepit pasal kau punya tenaga tak boleh melawan, kena kompres. Banyak entiti kat sini man. Kalau kau dah rasa macam terlalu berat, yang datang tu memang nanti macam paranormal, aku nampak satu dua. Tak ada, bukan satu dua. Ramai dah datang. Tapi yang menunjukkan diri dia, kewujudan dia mungkin satu. Tapi yang kat kawasan kau tu dah ramai. Aku biasa nampak lah. Tapi bukan aku cakap aku punya hijab terbuka, tidak. Aku dah buang dah dunia ni. Aku dah buang. Tapi kata orang tu, kadang-kadang sekiranya ada rezeki kita, Allah bukakan kita terperasan, ternampak rezeki kita lah. Dia bukan semua orang boleh nampak atau semua orang tak boleh nampak, tidak. Bukan pasal aku champion. Kenapa aku keluar daripada dunia paranormal? Sebab aku dah sedar diri. Aku is really nothing. I'm actually nothing. Aku dapat kesedaran yang kita ni manusia ni jangan aku tak nak cari kelebihan lah. Orang lain carry on lah orang lain, tapi untuk aku tak nak cari kelebihan sebab diri aku ni tak siapa pun, tak seberapa pun yang nak mencabar ataupun melawan makhluk-makhluk lain. Itulah. Actually bila sebut pasal mencari makhluk ataupun hantu kan, tujuan aku sebenarnya datang sini. Apa tujuan kau? Aku nak tahu juga. Okay, kau nak tahu tujuan aku ni. Kau pun tahu kan, aku punya orang not that kind yang suka cari hantu. Pada aku kalau tengok cari hantu, pasal aku tengok wayang je. Cerita hantu, betul tak? Tapi apa yang buat aku tarik diri aku datang sini is when the first time aku dalam live Brozan. Okay. One thing aku suka about the live that time, dia explain pasal tempat, this area, dia punya history of Sembawang. Sejarah lah. Sejarah. Aku berminat dengan sejarah pi. Betul, menarik. Jadi setuju. Bila aku datang sini, aku hanya nak merasai sejarah-sejarah yang telah ditinggalkan di waktu World War II, yang apa Brozan dah explain dalam dia live, dalam video dia. Itu yang buat aku tertarik diri pi. Aku datang sini seorang pi, just to feel the leftover. Okay, sure. Okay, tak ada. Okay, carry on. So motif aku just nak come down here and feel what are left over by the World War II bunker. Pasal kadang-kadang aku pernah topi sewaktu kat Germany aku at their bunker kita pernah merasai bukan rasa takut tau. Kita merasai sedih. And walaupun kita are not involved in the punya war, but kita tiba-tiba rasa emotional in the place. Itu yang rasa yang tertinggal, yang being left by World War II punya war tapi. Itu je aku nak rasakan. At the same time aku pun nak rasa whether this place ada tak that kind of feeling yang apa Brozan explain, but it's the same feeling yang aku rasakan. Macam Brozan cakap, dia explain kat dalam sini dia merasai, tapi untuk aku kan, sebelum aku masuk aku dah dapat rasa. And the worst part tapi bila aku balik di tempat ni, when aku relax seorang-seorang, tak fikirkan benda, pemikiran aku always think to come back sini tau. Macam dia tarik aku balik tau, tarik datang sini. Macam datang sini. Itu yang aku buat. Tapi sekarang aku datang lagi, aku bawa engkau. Yalah. Itulah. Jadi mana aku nak share kau sikit. Kau tahu kan pasal bulu rumah naik? Okay, bulu rumah naik. Ini satu aku nak share dengan kau lah. You can agree to disagree juga. Selalunya kalau kau tengok orang daripada dulu aku daripada kecil tengok macam sialah bulu rumah aku naik lah siul. Okey kau jangan salah faham teman. Sebenarnya bulu rumah naik ni
Ni dah lepas aku mula dah faham, baru aku faham lah. Bila aku dah ambil tahu, dah belajar, baru aku faham kan. Bulu rumah kita naik bukan bermaksud kita takut. Dia bukan bermaksud kita tengah takut. Bukan, man. Itulah tenaga yang kau rasa. Kau ingat tak macam kata orang tu, kadang-kadang kita pergi science center, ada mesin tu. Ada mesin kan? Tiba-tiba kau kata touch, kau pegang, rambut kau boleh naik. Ada tak? Tenaga. It's because of a transfer of energy. Jadi energi makhluk-makhluk ni dah mendekat dengan kita, dah mula berlawan, bulu rumah kau naik. Boom. Itu sebab, tapi itu bukan bermaksud seseorang tu tengah takut. Kau nak kena faham kat situ. Jadi kalau kau cakap macam kau cakap kau terasa terpanggil-panggil, because memang kita ni alam dorang ni alam, kata orang tu aku gelarkan dalam alam hayalan. Alam hayalan tau. Untuk akulah dulu, kalau untuk aku nak penetrate into a different dimension, ataupun untuk aku nak melihat, atau kata orang tu pada waktu tu kita belajar untuk macam mana nak berkomunikasi ataupun dengan makhluk lain kita tak boleh dalam alam kita sekarang ni, alam sadar. Tak boleh, teman. Tapi korang jangan pula belajar dan buat. Aku share je, kasih korang faham. Kita tak boleh macam sekarang ni, kita dalam alam sadar, teman. Engkau dengan aku ni dalam alam sadar. Untuk aku dapat melihat ataupun berkomunikasi, aku nak kena masuk dalam alam tengah-tengah. Alam tengah-tengah tu masuk, ini general aku share, ibarat macam dalam alam hayalan aku. Dalam hayalan tu pasal explain yang kisah-kisah dulu, orang bilang kalau orang tengah problem, menghayal, banyak fikiran, tiba-tiba macam terperasan, nampak, ataupun orang especially orang yang macam angkat barang steam, dalam dorang tengah steam, tengah hayal-hayal kan, dorang boleh ternampak benda bukan betul. Because alam dorang untuk penetrate alam kita tak boleh macam sekarang. Macam sekarang kau nampak ke tak nampak? Takkan nampak. Because kenapa? Kita je mata manusia semua dah dihijabkan. Tak boleh nampak benda-benda gini. Kalau kau boleh nampak senang-senang, kau jadi gila. Kau tak terbezakan manusia dengan hantu, dengan jin. Betul tak? Because jin lagi ramai kat luar. Mas bersepah diorang. Kau tak terbezakan satu jin dengan manusia. Itu sebabnya kenapa Allah hijabkan mata kita. Tapi untuk dalam dunia paranormal dulu, kalau kita nak penetrasi dalam alam raib, kita akan bawa diri kita ke alam tengah. Macam alam sadar. Itu bawah sadar. Jadi yang kau tengah experience tu, yang macam kau terasa, kadang-kadang macam kau cakap rasa sedih ni semua, memang kau kadang-kadang akan rasa sedih. Kau terasa macam terasa sayu, terasa apa, sebab itu engkau dah terdekat, engkau dah terbawa diri kau ke, terbawa-bawa diri kau ke alam, ke bawah sikit, ke tengah, hampir ke tengah. Bila dah sampai ke tengah, kau dah tertaksubkan diri kau dah terlalu macam terletakkan kayak situasi lah, alam kau punya sadar tu ke certain angle, engkau boleh ternampak, boleh terperasan. Itu sebab-sebabnya. Tapi kalau kau nampak tu sebenarnya bukan dengan mata kasar. Sebab kita, bawah sadar kita yang nampak ni, yang nampak raib hanyalah raib. Kau faham tak? Yang nampak raib ni hanyalah raib. Tu pasal kau tak boleh nampak benda ni. Kita yang jasad kita ni tak boleh nampak dengan benda-benda raib. Tapi bila kita ternampak raib, boleh nampak raib. Jadi bila kita dah termasuk dalam alam bawah sadar kita dah terglinch. Susah aku nak explain korang. Terglinch dengan, sebab dalam diri kita ni raib, man. Dalam diri kita ni raib. Kau boleh nampak tak dalam diri kau? Kau tahu tak? Diri kita ni ada di dalam, ada di luar. Yang ni luar ni jasad. Tapi siapa di dalam? Kau faham? Yang dalam diri kita ni raib. Itu yang aku mula faham. Baik. Kasih aku duduk luar. Penat cuma menyangkung. Aduh. Panjang pula soalan kau. Man. Aduh. Nasib baik tak basah. Apa ni? Berbual-berbual Kalau berbual-berbual, buat yang nampak cuba check it out sebelah kanan aku. Daripada tadi tu, ni yang degil punya. Ni kira berani diorang, kata orang tu mischievous berani. Dia buat sebelah. Kalau yang boleh nampak lah. Sebelah ni, sebelah kanan. Jadi bukan aku nampak lah, tapi dia dah bersuara dengan aku. Mungkin aku dengar, korang tak dengar. Aku cuma nak
Kepo lah dia ni. Aku tadi kat mana, Man? Mana aku berbual? Dia distract aku lah. Tadi yang pasal jasad. Okey, yang pasal jasad jasad kita, yalah itu aku kongsi je lah. Mungkin yang ada yang tak faham aku, itu pun penjelasan aku dalam general lah. Orang awam boleh faham sikit lah. Aku tak nak berbual bercakrawala ke. Tak, basic je. Jadi apa yang kau rasa sebelum kau tadi tu, kau boleh explain in detail tak apa sebenarnya makhluk tu? Detail Apa yang kau rasa? Apa yang dia cakap dengan kau? Okey, jujur Man, kata orang tu untuk aku nak aku belum lagi lah sampai waktu dulu lah. Waktu dulu aku pun belum sampai mana-mana level. Kata orang tu, diorang pun ada level kan. Kata orang tu orang yang menuntut ilmu ni, diorang ada macam-macam level. So aku taklah sampai ke mana. Tapi kalau untuk aku nak penetrate, untuk aku nak ambil tahu lebih, pada waktu aku dulu aku dah kena penetrate. Kata orang tu nak berkomunikasi ke, aku nak tengok ke macam mana ke all that. Mungkin kadang-kadang aku boleh ditunjukkan sesuatu. Tapi untuk sekarang ni taklah, aku dah tak minat lah. Bukan tak minat apalah. Aku dah stop dengan dunia ni dah lama. Cuma aku boleh kongsi je lah. Ni ada yang degil ni kat sebelah. Right beside aku tadilah. Dia dah bersuara dengan aku. Tapi aku yakin aku orang tak dengar. Dia dah membisik dengan aku. So Apa benda yang bisik kau? entah. Kau tak dengar. Memanglah makhluk orang lah, makhluk jin. Jadi Man, kita anggap lah, dah panjang juga tau ni cerita ni, bukan sekejap sih. Macam selalu kita tengok orang buka live, orang buka live buat, kata orang tu apa, uji nyali. Ini yang kau punya ni kau anggap macam yalah, nampak surrounding, nampak background, cahaya belakang nampak. Nampak nampak background sambil tu aku berbual, aku kongsikan aku punya pendapat. Itu aku punya pendapat. You all can agree to disagree. Jadi aku punya nasihat lah. Ada sebab kenapa aku berhenti dunia ni, kenapa aku get out from, I choose to stop. Pasal aku mula rasa rimas lah pada waktu tu. Firstly, aku terasa diri aku ni, sebab kita tuntut. Nanti bila kita dapat sesuatu, kita rasa macam great teman. Rasa macam alamak aku dah dapat ni. Siul aku dah dapat ni. Aku dah rasa aku dah dapat. Untuk diri aku terperasan diri aku. Mungkin Allah sedarkan aku, ingatkan aku. Aku ni macam alamak, bukankah ini riak? Bukankah ini part of rasa riak, ataupun nak melebih kuasa pula? Sebab kuasa tu daripada Allah, bukan kuasa aku. Kelebihan tu semua daripada Allah. Jadi mulanya aku belajar untuk mengenal diri aku. Dibawa pula dalam dunia perubatan. Adalah dia punya cabang-cabang dia. Dibawa pula benda perubatan, dikenalkan pula dengan dunia-dunia alam-alam paranormal ni semua kan, untuk kita mengenal. Jadi aku come back to basic lah, where I started from. Aku nak belajar mengenal lah diri aku, to know about myself, to understand myself. Sekali aku termasuk dalam dunia ni, aku terasa macam insyaAllah belajar ni, tuntut ni, sekali terasa macam alamak, macam proud sikit. So aku stop. One of my strong reason. Second reason, aku rasa rimas man. Pasal apa? Kita boleh berasa-rasa ni rimas man. Sebab apa? Makhluk ni ada mana-mana. Jangan cakap kat sini, kau pergi rumah kau bawah blok mana, kapak. Mati story kapak tu semua. Aku tak nak takutkan korang. Kebanyakan aku biasa nampak. Tapi nampak biasa. Pasal apa? Mata raib kita menunjukkan, nampakkan. Jadi aku dah sini rimas lah. Kita yang dunia alam sekarang ni, dalam dunia ni, kita pun tak sibuk-sibuk dengan dunia dengan manusia. Kita nak bersibuk. Aku nak bersibuk pula dengan dunia raib. That's the reason kenapa aku stop. Tapi kalau kau nak tanya aku, apa ada kat sini, kita dah datang tempat diorang. Ini tempat penginapan diorang, rumah diorang. Memang bukan satu rumah besar ni, satu orang tinggal. Bukan. Diorang ada ramai. So obviously ada, dan tak salah pun kalau diorang nak diorang anggap kita menceroboh. Bukan diorang menceroboh lah. Kita tak boleh marah lah. Alamak, kau kenapa kita nak marah? Kenapa diorang timbul kacau kita? Kita dah menceroboh tempat diorang. Kau faham tak?
Tapi aku tak deny, engkau akan rasa emosi. Engkau akan rasa emosi. Kadang-kadang for some people dia rasa emosi tau. Ada makhluk ni kita nampak kita jadi marah. Dulu waktu aku dalam dunia perubatan pun, kadang-kadang aku jadi rasa marah tau. Tiba-tiba aku jadi marah. Kenapa? Ini semua energi lah. Energi kita. Kita pun ada sifat api dalam diri kita. Jadi banyak benda lah yang Senang cakap, kau rasa marah bila kau punya energi senang cakap bercanggal dengan dia kau tak dapat kawal. Kadang-kadang dia manipulate. Okey, benda raib ni manipulate kita in a way yang kata orang tu macam kadang-kadang kita terasa kita dibodoh-bodohkan. Kadang-kadang kita rasa, tengoklah apa niat intention kau. Niat intention kau jadi macam mana. Kadang-kadang kau rasa kau terbawa-bawa lah. Terbawa-bawa sampai kau emosi. Tapi itu semua adalah tanda-tanda memang kehadiran makhluk-makhluk ni. Sebab apa? Jin sifatnya api. Faham kan? Jin sifatnya api. Diorang bukan, tu pasal kita rasa panas. Kita rasa macam sekarang ni panas pasal memang tempat tertutup. Mestilah panas kan? Jadi itu sikit banyak lah aku boleh kongsi dengan korang. Tapi you can agree to disagree lah. Lain orang lain pendapat Ada apa-apa soalan lagi tak? Aku rasa tak ada tapi daripada tadi aku rasa macam belakang aku ni ada orang mengganggu je. Ada. Dia sebenarnya ada. Tapi kata orang tu kau tahu tak? Badan aku bau busuk. Badan kau bau busuk. Tapi macam mana kau tahu badan aku bau busuk? Tadi aku jalan sebelah kau. Aku tadi dah mandi laut saya. Peluh. Jadi sekarang masalahnya, tadi aku bau minyak wangi. Tapi bukan bau minyak wangi yang bangsa wangian daripada bunga tau. Dia betul-betul bau macam minyak wangi. Minyak wangi. Sebelah kiri aku je. Tapi kelakar dia sebelah kiri aku je. Kadang-kadang memang gitulah, berbagai-bagai lah, macam-macam. Kadang-kadang bau busuk, kadang-kadang. Tapi aku bilang kau jujur sebenarnya makhluk-makhluk ni tak suka kita menegur tau. Lepas tu ada orang bilang jangan tegur kan. Sebenarnya diorang tak boleh tegur. Diorang tak suka ditegur. Bau apa, nampak apa, ataupun especially diorang tak suka ditegur rupa dia. Makhluk-makhluk ni tak suka. Pada kita, diorang busuk. Kalau kau nak tahu, pada diorang bau busuk, diorang macam ada manusia. Pada diorang kita busuk tau. Makhluk-makhluk ni, diorang alam lain kan. Diorang bau kita busuk. Walaupun kita pakai minyak wangi, diorang bau busuk. Sebenarnya sama. Macam kita tengah cari diorang pun tengah cari kita. Sebenarnya sama. Tapi janganlah korang takut ataupun apa. Kalau korang rasa-rasa korang nak adventure ataupun nak ambil tahu, jangan tetap absurd lah. Kedua, jangan takut-takut sebab semua makhluk Allah. Aku cakap gini bukan pasal aku ni nak tunjuk berani, bukan. Sebab kita nak kena fahamkan diri kita. Kita ni taklah sekurang mana. Okay, Man. Aku rasa kalau kau nak minta pendapat aku, panjang cerita dia. Nanti video yang kau nak bikin ni pun berapa lama. Ada baiknya aku rasa setakat sini je lah aku dapat kongsi korang. Jadi korang setidak-tidaknya perkongsian yang sikit ni korang dapatlah faham sikit sebanyak. Apa kata kita bergerak dari sini, sebab stay lama-lama pun bukan kita nak tinggal sini. Allah, janganlah ganggu orang sangat. Aku terus terang belakang aku ni pun daripada tadi aku dah. Dia ramai Man. Tadi yang bersuara tempat sini, dia dah mula bersuara tempat sana. One thing Pi, aku cakap kau Okay, before kita keluar dari tempat ni whatever yang aku merasai kat dalam sini dengan kat luar, they are two different entity tau. Macam maksud aku, whatever kita kat dalam sini kan, apa yang aku rasa is more to energy yang telah ditinggalkan di waktu perang World War II. Okay. Dan di luar sana, ibaratkan apa tau, macam ada orang cakap onti kan. Aku rasa kan, diorang tak boleh masuk tempat sini pun pasal adanya energy sini lebih rasa kuat daripada kat luar tu. Jadi agak engkau ada such thing tak yang benda lah luar tu, diorang tak boleh masuk dalam sini pun just because of the energy kat sini. It's more stronger. Okay, ada 2 poin. Dengan apa yang kau cakap tadi, aku nak keluarkan 2 poin. Kau nak sambil jalan ke? Boleh? Aku pun rasa tak sedap tapi Ambil. dalam belakang sini. Dia di belakang dah berbunyi. Okay, Man. Mana? Ni apa tembok? Okay, kau jalan depan. Okay, right. Okay, tadi aku sebut engkau first pasal Corin. Okay, kalau nak tahu, mungkin yang mungkin askar-askar dulu yang pernah mati kat sini, atau apa, Corin yang tak mati kan? Diorang mati, terus diambil tapi diorang tak mati. Diorang masih tertinggal kat sini. Kanan. Kanan Tu. Diorang masih tertinggal Man. Jadi memang entiti Corin diorang masih. Yang kau cakap part luar, yang part luar tu,
Di luar ni hutan kan? Memanglah ada jin-jin yang lain. Tapi on the second point, kan aku bilang kau, setiap makhluk ni ada level. Ada yang lagi kuat, ada yang kurang kuat. Jadi kalau siapa yang kuat, dia conquer. Jadi mungkin adalah yang lebih kuat, dia dapat conquer tempat lebih baik. Allahu Akbar. Itu yang aku rasa lah, benda luar ni, gangguan yang kita dengar daripada luar ni pun ada. Tapi dia punya different is, diorang tak boleh masuk Abi. Macam mana saya kat panjat ni, Man? Aku cuba bayar, nanti aku seorang aku akan jatuh Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku paksa diri turun pelan-pelan. Allahu Akbar. Okey. Mak Pi, tolong Pi. Kau boleh nampak? Di sini. Oh, situ kau belum ni. Lama. Aku pun lupa. Tak pegang. Betul tak? Jangan salah langkah saya ni. Okey. Mana tangan kau? Tak, kau pegang kami ni, aku boleh. Mana kau? Tu kau. Okey, panjat. Tak senang guys, tak senang. Panjat kan. Pelan-pelan, jaga-jaga. Baca bismillah. Ui. Dah keluar. Man. Daripada kamera baru aku nampak, Man. Hutan sana ni semua hutan sih, Man. Ini kira kita ni tak ada kerja, cari kerja tau ni. Masuk tempat sini. Kau pegang balik kamera ni. Okey. Sini kau jalan. Yuk jalan. Kau jalan pelan-pelan tau. Bawah kau jaga pipe kecil-kecil je. Takut kau slip. Okey, mana? Kau tengok. Pi. Sini. Kiri. Sana ada. Sana lubang Tak. Sana ada macam batu besar. Tengah-tengah. Sini Okey, sini. Sumpah aku tak nampak apa-apa sih. Dah masuk ke sini je aku tak nampak. Tak ada lubang? Aku jalan depan. Tak ada lubang Tak ada lubang, tapi semua ada kayu-kayu macam pipe kecil. Ni kau jaga sikit dia tengah naik slope. Ni aku jalan terus ni? Depan tu naik bukit sikit. Aku dah nampak lampu depan. Alah, tu dah. Bukan senang juga orang-orang yang bikin network ni semua. Kau tahu tak? Brozan cari ni tempat 1 hari almost 2 days dia cari ni tempat. Not easy. Aku yang first time cari pun pusing-pusing tapi. Ada binatang, Man? Ada binatang. Ada binatang bergerak sini. Binatang bergerak? Bukan hantu, itu binatang. Tapi betul binatang apa? Betul. Ada binatang bergerak. Sebab binatang tak ada energi ni, Man. Energi dia lain. Tu aku bilang, aku yang seram ni binatang. Kita dah trespassing tempat dia orang, Zul. Okey, mana lubang dia, Man? Okey, sebelah kiri sikit. Kiri? Jalan terus. Oh, ni lubang. Tak lubang, jalan terus. Ni jalan terus? Okey. Alhamdulillah. Okey, Man. Dah sampai kereta, kau kasih aku kamera. Okey, kau kasihlah kata-kata terakhir. Okey guys. Korang dah dengar kan kata Upi tadi kan? Apa pendapat korang? Betul ataupun salah? Jadi pada korang yang fikir dia tak betul ke, salah ke, sila leave your comment Pasal pada aku dah puas dah turun sini. Dan this is my second time. The second time aku bawa OP pasal aku nak ada sikit penjelasan to share dengan viewer aku semua. So I hope you all enjoy. Jangan lupa follow aku Jangan lupa leave your comment dan like my video. Thank you. Assalamualaikum. Ciao.